Nombor telefon yang dah lama tak top up, dah lama tak aktif ni, biasanya telco, Maxis, Celcom, U-Mobile akan recycle nombor telefon tu. Maksudnya dia akan jual balik nombor telefon tu. Cuma benda ni boleh bahayakan orang lain lah. Sebagai contoh, owner asal banyak hutang, banyak kena scam. Selepas tu bila guna WhatsApp kena ban. Yang bermasalah dekat sini untuk orang yang beli nombor telefon tu. Dah lah masa beli nombor telefon tu siap dengan package dia. Lepas tu bila nak daftar WhatsApp tak boleh. Lepas tu tengah buat kerja, enjoy dengan anak-anak, tiba-tiba banyak sangat call. Bang, ada hutang itulah inilah, padahal bukan yang kita buat. So saya nak share satu cara lah. Nak check sama ada nombor telefon tu nombor recycle ataupun tidak. Kalau untuk iOS, korang nampak plus sign dekat belah kanan atas. Untuk Android, korang akan nampak ikon warna hijau dekat bawah kanan. Korang tekan. Selepas tu search sahaja nombor telefon tu. Kalau dia keluar nombor telefon dengan butang chat, maksudnya nombor telefon tu dah didaftarkan sebelum ni. So itu adalah salah satu cara sahajalah. Kalau korang ada cara yang lain, please share dengan kita supaya ramai orang tahu macam mana nak check sama ada nombor telefon tu dah pernah guna ataupun tidak. So itu saja. Saya just nak bagi tahu, hati-hati bila nak beli nombor telefon baru. Dan jangan lupa like, share, follow. Oh yeah.